Lampu LED rechargeable ni tempat charging je dekat situ tau. Lampu ni guna kabel micro untuk charging. Yang tu slot untuk kita charging, nampak? Bila kita cucuk wire untuk charging, dia akan menyala warna merah macam ni. Lampu LED rechargeable ni korang kena charging dalam masa 2 hingga 3 jam. Dia boleh menyala selama 4 hingga 8 jam. Kegunaan dia kan, contoh rumah korang blackout ke, lampu bilik tiba-tiba rosak ke, tak boleh menyala, kita guna lampu LED ni. Settle. Tak perlu dah kita guna lilin, betul tak? Kalau korang pergi berkemah ke kan, pergi bercamping ke, hiking ke, lampu ni juga korang boleh spare dekat dalam kereta tau. Sebagai contoh, kalau dekat jalan raya ada berlaku kejadian yang tidak diinginkan kan, lampu ni dapat membantu. You guys tengok cahaya dia betul-betul terang, okay? Lampu LED rechargeable ni kalau korang nak guna untuk berniaga, pasar malam ke apa kan, pun boleh juga digunakan. Ada pelbagai saiz, korang boleh klik kat beg kuning, bermula RM4 tau. Siapa peminat, terus grab kat beg kuning.